Anak itik pergi ke kedai membeli ayam. Hai ayam. Hehe. Cincin. Cincin SMS. Okay. Hai Syir, jangan lupa makan. Syir sudah makan. Syir pilih kanda kemat. Syir pilih dua-dua. Kenapa pilih satu kalau boleh pilih dua-dua? Syir pilih kanda kemat ke Lokman. Syir pilih tiga-tiga. Satu je Syir nak mau. No, I will never pilih satu. Dah 7.20 share in. Mau masukkan grup sudah ni. Sebelum jadi AI team sebelum ni Syir buat apa? Cuba bagi soalan-soalan macam ni. Soalan korang dry sangat. So Syir pun akan jadi senyap. Jadi dry juga. Sebelum jadi AI team, sebelum Syir buat apa? Syir barista. Masa Syir dapat AI tu juga Syir stay kerja. Syir berhenti seminggu sebelum pergi KL. Okay, Syir tunggu soalan yang menarik sikit. Oi, ni betul-betul luar biasa ni soalan dia. Syir gaji kat sana berapa Syir? Saya cuma nyanyi. Wali kau sia-sianya ku bertemu dengan cinta semu. Tertipu tutur dan caramu seolah cintaiku. Saya tak pandai nyanyi. Berapa gaji masuk AI? 1 juta. Kenapa tanya gaji ni ya? Tak baik. Syir tak plan ambil lesen memandu. Syir plan untuk ambil lesen memandu untuk hujung bulan ni. Syir takut lah dengan cikgu-cikgu dia yang mengajar memandu tu. Okey ke korang? Kejap ke? Ambil lesen ni kejap ke? Ke ada rasa pressure? So, cuba bagi tahu Syir yang sudah ambil lesen. Pressure tak ambil lesen. Syir jenis dia suka benda-benda yang pressure ni. Nanti guru memandu tu dia garang, Syir nak mau. Pressure sangat, pressure. Syir mau ambil lesen
Lepas tu dah siap ambil lesen, share more survey untuk kereta. So insyaAllah lesen paling cepat 2 bulan je. Share mana share mana bila mau buat Google Meet. Betul ambil sebelum rindu makeup share time orientasi. Natural je. Sekarang pun natural lah. Okay dah bah. Honda Civic or Mazda. Kalau ada rezeki lebih Mazda lah. Yeah, okay. Pala apa ya? Better ambil sebelum hujung bulan ni sebab ujian komputer nanti jadi 70 soalan. Oi! Hey, tu lagi lah aku sangat benda-benda macam tu aku bodoh sikit. Aku hendak bijak situ. Soalan-soalan ni aku dah suka. Okay. Saya tidak suka ya benda-benda yang berfikir ni. Soalan dia senang je. Ya ke? Posing. Syed ada gemuk sekarang. Hello, sorry Korang kalau jumpa Syed depan-depan, keding, masih keding. Kurus masih. Kecuali di muka. Aku dah tahu kenapa aku macam sakit gigi sekarang. Dah tahu besi ni kacau. Tahukah perasaan stres bila besi ni bertemu dengan bibir depan, dia akan mengacau dan kau akan jadi gila. Kau akan jadi stres. Soal gigi paling aku benci. Sakit gigi aku paling benci. Sakit adalah sakit gigi. Macam aku mau cabut biar aku jadi rongak. Kan best. Tiada rasa besi-besi di gigi ni. Aku boleh makan apa-apa. Aku boleh tidur dengan Lena. Aku boleh memikirkan tanpa dia. Sebab dia macam mengacau, macam mengganggu aku punya otak. Teringat Syed cakap dia kekanda Syed akan gemuk. Last-last makin gemuk. No! Entah, aku punya badan jenis tidak akan gemuk. Aku akan gemuk di sini. Pipi. Dan aku akan jadi ular. Nampakkan mata dua tu. Hey! Dah lah korang maghrib ni korang. Syed pakai baju kurung. Slang Sabah mula hilang. Jadi ular ya. Aku dah lama jadi ular. Oi, keluar 1.2 ke keluar. Pergi maghrib sekarang. Jangan tengok share. Share tunggu sampai 1000 ke bawah baru share in. Share mau tengok kamu pergi buat persiapan kah sudah untuk maghrib atau tidak. Keluar. Kenapa makin naik 1.3? Keluar. Dah baik tau. Tolong dengar cakap aku. Pergi persiapan maghrib. Keluar. Syed kentut wangi. Ya. Kentut wangi YSL punya perfume. Tak mau. Hey. Pergi sekarang. Pergi keluar sekarang. Kalau tidak, pulas telinga kau. Kamu kena lestik kah? Kamu kena lestik. Pulas telinga kau. Faham tak? Artsy, thank you. Hey, kenapa bagi gift lah? Lestik kau ni, mesti orang semenanjung dah faham kan aku cakap apa? Alah. Marah-marah macam ni siapa takut? Hey.
Suara sikit kena lempang. Mau kena elastik kah? Ha? Kit Syafiq mau kena